Bila disebutkan merugikan, butiran mana yang rugi, syarikat GLC mana yang rugi, syarikat mana yang rugi, kementerian mana yang rugi, apa rugi dan berapa ruginya? Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Saya nak minta dia minta maaf Speaker dan dia tarik kenyataan dia tadi tu. Saya nak minta dia tarik. Tak, sebab itu merupakan satu fitnah. Saya nak minta dia tarik balik, Speaker. Tak, kalau tak balik. rugi, tarik balik. Itu sangat Tarik balik, tarik balik. Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Sudah jawab Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Tarik balik. Pasal Ini salah. merupakan Cukuplah. Cukup yang berhormat. Pematan Pau. Baju dah sama. Bekalan cepat, sila duduk. Yang lain sila duduk. ini peraturan tetap. Pasal syarat nak buat penjelasan dulu. Tak perlu. Saya ingin teruskan perbahasan saya. Boleh kata Baik, rundingan terbaik apa yang kita tak apa boleh lah, kena jika jelas kita dulu. membayar hampir 2 kali Speaker dah ganda buat berbanding betul, dengan minta negara jiran. penjelasan. Kena Pasal salah, sila buat penjelasan dahulu. Apa yang perlu saya jelaskan? Apa yang disebut oleh yang berhormat Hulu Langat. Tentang apa? Macam Speaker, mana apa yang rugi? disebut Macam pun dia mana tak rugi? tahu ni. Dia setakat baca tag je ni. Tag ni pun tak tahu siapa yang buat tu tag tu. Tak, saya kata Tadi saya Pasir Salak sebut Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Sangkaan jahat merugikan negara. Apa dia? Yang Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni yang merugikan negara. Yang itu yang kita nakkan penjelasan. Kalau tidak, ini merupakan satu fitnah dan kita minta supaya tarik balik. Saya jemput yang berhormat Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan yang dipertua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi minal huda wal furqan. Maksudnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza di antara yang benar dan yang batil. Sadaqallahul azim. Puan yang dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada Pasir Salak untuk sama berbahas. Membaca laporan Ketua Audit Negara bilangan 1 2026 ini, Pasir Salak sendiri tidak pasti sama ada mahu ketawa atau menangis atau sedih. Hari ini kita dibentangkan dengan pelbagai angka ketirisan, salah guna kuasa dan tata kelola yang entah ke mana di peringkat agensi. Tetapi apalah sangat kepincangan di peringkat bawah jika di peringkat Perdana Menteri dan Menteri MITI sendiri membuat keputusan sembrono yang lebih merugikan negara. Puan yang dipertua, kerajaan hari ini siang dan malam berzikir tentang tata kelola, tetapi laporan Ketua Audit Negara bilangan 1 2026 di tangan kita ini adalah bukti nyata bahawa tata kelola itu hanyalah retorik kosong. Namun sebelum Pasir Salak pergi kepada ketirisan berbilion ringgit dalam laporan ini, Pasir Salak ingin menyentuh satu ketirisan mega yang tidak tercatat dalam laporan audit tetapi sedang menjadi bahan ketawa di seluruh Asia Tenggara. Kepincangan perjanjian tarif Trump. Puan yang dipertua, baru-baru ini Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan bahawa tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump ke atas negara luar adalah tidak sah. Susulan itu tarif baharu diperkenalkan dengan kadar seragam sekitar 10%. Pasir Salak. Yang lucunya, Pasir Salak. negara-negara jiran Pasir kita Salak. di Asia Tenggara langsung Pasir tidak Salak boleh bagi terjejas. ruang. Pasir Salak. Mereka hanya perlu membayar 10% tanpa menggadaikan Saya nak minta apa-apa penjelasan, kedaulatan dasar. Tetapi Malaysia kerana terlalu gelojoh dan Speaker. tergesa-gesa. Peraturan Dewan 36.6. Tadi Pasir Salak ada menyebutkan soal berkaitan dengan Menteri MITI dan juga Perdana Menteri yang merugikan negara. Jadi kalau boleh saya nak penjelasan daripada Pasir Salak. Maksud yang disebutkan tadi itu Perdana Menteri dan juga Menteri MITI
yang merugikan negara. Kalau boleh saya nakkan penjelasan daripada Pasir Salak. Dan soal berkaitan dengan ART tu pagi tadi dah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi dalam PMQT. Soal berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung di Amerika Syarikat tu telah dijawab. Jadi sepatutnya tak perlu diulang lagi lah persoalan berkaitan dengan perkara telah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi. Cuma saya nakkan penjelasan soal berkaitan dengan disebutkan tadi tu Perdana Menteri dan juga Menteri MITI menyebabkan negara rugi. Terima kasih Datuk Speaker. Men over 60 should not be running, lifting, or crunching. There's a smarter way. It's called Biarlah saya berbahas dulu. Okey, kerana terlalu golojoh dan tergesa-gesa, PMX dan Menteri MITI telah memeterai perjanjian yang mengikat Malaysia dengan tarikh 19% iaitu hampir 2 kali ganda. Susah payah Menteri MITI meyakinkan rakyat kononnya tarikh 19% ini. Peraturan tetap 36.6 tu saya minta dia jelaskan. Peraturan tetap ni 36.6 ni tadi tu. Jawab tu dulu, saya minta tu jawab tu dulu. Terima kasih Speaker. Okey, Puan Yang di-Pertua, susah payah Menteri MITI meyakinkan rakyat kononnya tarikh 19% ini bersama syarat bahawa kita perlu merujuk Amerika Syarikat sebelum membuat keputusan tertentu. Merupakan hasil rundingan terbaik. Ini merupakan satu fitnah Speaker kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni dia sebut tadi tu dengan jelas. Saya minta dia jawab dulu penjelasan daripada Pasir Salak ni. Ini peraturan tetap. Pasir Salak nak buat penjelasan dulu. Tak perlu. Saya ingin teruskan perbahasan saya. Boleh kata Baik, rundingan terbaik apa yang kita jika kita membayar hampir 2 kali ganda berbanding dengan negara jiran. Kena Yang Berhormat sila duduk. Pasir Salak sila buat penjelasan dahulu. Apa yang perlu saya jelaskan? Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Hulu Langat. Tentang apa? Macam mana apa yang disebut pun dia tak tahu ni. Dia setakat baca tag ni. Tag ni pun tak tahu siapa yang buat tu tag tu. Tak, saya kata tadi saya Pasir Salak sebut Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Sangkaan jahat merugikan negara. Apa dia? Yang Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni yang merugikan negara. Yang itu yang kita nakkan penjelasan. Kalau tidak, ini merupakan satu fitnah dan kita minta supaya tarik balik. Puan Yang di-Pertua, Perdana Menteri dan Menteri MITI telah membuat satu keputusan awal sebelum Amerika menyatakan Mahkamah Agung menyatakan bahawa 10% tentang ini tadi. Sebab tu bila tak tahu jangan sebut. 36 kalau disebutkan merugikan, butiran mana yang rugi, syarikat GLC mana yang rugi, syarikat mana yang rugi, kementerian mana yang rugi, apa rugi dan berapa ruginya. Ahli-ahli Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk dulu. Yang Berhormat Pasir Salak, hari ini kita adalah perbahasan untuk laporan Ketua Audit Negara. Dan ini tak ada berkaitan. Jadi saya rasa pun tak perlu bahas lagi kerana masa pun sudah tamat. Jadi Yang Berhormat Pasir Salak sila duduk. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Permatan Pau. Speaker, saya nak minta dia minta maaf Speaker. Dan dia tarik kenyataan dia tadi tu. Saya nak minta dia tarik. Tak, sebab itu merupakan satu fitnah. Saya nak minta dia tarik balik, Speaker. Tak, kalau tak rugi, tarik balik. Itu tarik balik. Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Tarik balik. Ini merupakan Cukuplah. Cukup Yang Berhormat. Permatan Pau. Baju dah sama. Pengkalan cepat sila duduk. Yang lain sila duduk.